Tanah tuan-puan jenis memanjang ke? Jangan risau sebab rumah klien kami dekat belakang ni pun jenis memanjang juga. Jadi dekat Zazma Home ni semua bentuk tanah kami boleh buat. Jom ikut saya house tour rumah kat belakang ni untuk dijadikan inspirasi bagi tuan-puan. Jom. Okey tuan-puan, kita mulakan dengan car porch terlebih dahulu. Sangat-sangat luas. Kalau tuan-puan nak parking 2 buah kereta pun tak ada masalah. Dan tuan-puan, saya nak tambah juga dalam package Zazma, kami ada bagi 2 enjin air jenama Shimge dan juga ada 1 tangki air. Ada juga tiang tangki air ni adalah penambahan daripada klien kami sendiri. Selesai bahagian luar, jom kita masuk bahagian dalam pula. Assalamualaikum. Luasnya. Nak tahu tak kenapa luas? Sebab dekat sini ada 2 area digabungkan sekali. Area apa tu? Dekat sini adalah area living dan juga dining area. Luas kan? Kalau tuan-puan nak tahu, rumah ni full mozaik. Ceiling pula adalah ceiling couple double layer. Kipas dan lampu pun dah termasuk dalam package Zazma tau. Okey, jom kita ke area seterusnya. Dekat sini ada 1 ruangan. Nak tahu tak ruangan apa? Tok. Assalamualaikum. Dekat sini tuan-puan ada 1 ruangan iaitu mini surau. Jemput masuk. Dekat mini surau ni sangat cantik kan? Nampak tak? Siap ada tempat ambil wuduk. Jadi mudahlah kalau nak membuang terlebih dahulu pun dekat sini ada bilik air. Okey, nampak tak? Sangat-sangat premium. Okey, jom kita ke ruangan seterusnya. Okey tuan-puan, untuk ke ruangan seterusnya kena lalui dulu walkway ni. Bila dah lalu walkway, lalu, jumpalah 1 bilik iaitu bilik master bedroom. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Amboi, dia punya bilik. Okay, untuk dinding dia adalah warna krim. Tak habis dekat situ ada lagi 1 ruangan. Nampak tak? Ruangan apa ni? Nak saya tunjuk magic tak? Okay. Pintu ni dia macam pintu sliding door. Tapi boleh buka juga dengan cara macam gitu. Nampak lagi luas. Okey, bila dah buka pintu ni terus saja jumpa wardrobe. Wardrobe yang rapat sampai ke ceiling tau. Dia punya wardrobe. Kat sini bolehlah nak simpan baju, seluar, tudung, sangat-sangat sesuai. Okey, dan lagi 1 ada bilik air personal lah untuk master bedroom. Dalam bilik air ni juga ada 1 shower screen yang mengasingkan lah tempat mandi dan juga tandas. Dia punya dinding adalah mozaik yang rapat sampai ke ceiling dan lengkap dengan aksesori tandas lah seperti sinki, toilet bowl dan juga shower. Kat sini ada 1 ruangan untuk letak sabun. Okey tuan-puan, seterusnya kita ke area family. Sangat cantik dia punya ruangan kan. Sebab apa? Sebab ada L-box. Dekat sini bolehlah nak pasang, nak letak televisyen, nak menonton bersama dengan keluarga, tak ada masalah tuan-puan. Kat sini pun bolehlah letak 1 set sofa. Nak menonton kan mestilah nak kena duduk kan. Dan juga untuk family area ni ada 1 folding door. Jadi kalau tuan-puan nak ambil angin petang bersama dengan keluarga tak ada masalah. Kita ke ruangan seterusnya iaitu bilik tidur. Okey, dekat sini ada 2 bilik tidur sesuailah untuk anak-anak. Okay, jom kita masuk dulu bilik tidur yang kedua. Cantiknya dia punya warna dinding adalah warna pink. Sangat sesuailah untuk anak perempuan kan. Okey, jom kita masuk pula bilik yang kedua. Berhadapan sahaja. Okey, bismillah. Bilik yang kedua ni pula warna cat dia adalah warna kelabu. Kalau nak letak anak lelaki boleh, anak perempuan pun boleh. Kan sesuai. Okey, seterusnya kita ada lagi 1 bilik iaitu bilik air dekat tengah-tengah ni. Sesuailah kalau anak-anak nak guna. Okey, untuk bilik air ni pun sama, ada 1 lagi shower screen. Okey, jom kita ke ruangan seterusnya iaitu bilik tidur yang keempat. Bilik tidur yang keempat ni berhadapan dengan dapur. Okey, bismillah. Okey, nampak tak?
Bilik yang keempat ni pula, dia punya warna cat adalah warna biru. Sangat-sangat sesuai lah. Nak dijadikan sebagai bilik anak pun boleh, bilik tetamu pun sesuai, tak ada masalah. Okey, jom kita ke ruangan terakhir, iaitu ruangan dapur. Ruangan dapur ni pun ada, ni ada pintu ni. Pintu ni macam mana? Gitu tuan-puan. Lepas tu kita bolehlah satu lagi sliding door. Okey, jom kita tengok pula dapur dia macam mana. Nampak tak, ruangan dapur ni sangat-sangat cantik, premium, sebab ada kabinet dia semua warna hitam. Dan bukan itu sahaja, ada satu lagi tempat untuk letak peti ais. Ada lagi satu pintu untuk ke ruangan luar rumah. Kat sini pula adalah laundry area. Bersama dengan ada satu bilik air. Kalau tetamu nak guna, bolehlah gunakan bilik air di sini. Dah lengkap dah dengan aksesori tandas. Ada tandas cangkung, air, ada sinki, dan sebagainya. Jadi tuan-puan, berminat tak nak bina rumah dengan Zazman Home? Jangan lupa untuk tekan beg biru untuk booking slot dan set appointment dengan Zazman Home sekarang.